Dah ke? Saya ulang lagi ni cerita ni dah kali keempat dah sebenarnya. Tadi rekod semua ada lagu, tak ada suara asal saya. Patient ni dia datang, saya cerita je lah. Dia gigi dia crack. Dah macam ada bahagian macam pecah tau. Long story short, kita bincang. So akhirnya patient decide nak cabut je gigi. So inilah gigi dia. Mari kita pergi tengok dekat mana crack dia tu. Lepas tu baru saya cerita macam mana saya detect crack dia. Kita tengok crack tu daripada dye ni. Dentist pun main watercolor. Kita color dia. Color. Lepas tu kita pun basuh. Dah color kan, cantik kan. Okay kan, kita color juga kat tempat lain. Okay, sampai habis. Lepas tu kita basuh dia. Kawasan yang tak ada masalah apa-apa, warna ni dia akan hilang. Tapi kalau kawasan tu ada caries ke ataupun ada crack ke, warna tu akan stay. Okay, jom kita basuh pula. Tu dia. Korang nampak tak? Yang warna hijau semua yang tak ada masalah, semua gone. Jelas nampak dia punya crack dia. Nak pergi sambung kat sana pula, jom. Semalam patient datang, dia kata dia dah sakit ni sebenarnya dah 2 tahun. Pernah dah pergi tampal dekat klinik lain sebab doktor kata macam ada lubang, so dia tampal. Tapi lepas tampal tu dia tetap rasa ngilu juga. Tapi ngilu yang masih lagi dia boleh tahan. Sampailah akhirnya 2 hari lepas dia start rasa yang tak selesa. Dia kata 10%, ni ayat dia, 10% already disturb my sleep. Dia cakap macam tu. Dia makan paracetamol, hilang. Ni something wrong ni. So that's why lah dia datang jumpa saya. Dia rasa sakit sebelah kanan tapi dia tak tahu sakit atas ke sakit bawah. Saya minta dia point gigi mana yang cik rasa sakit, dia tak boleh nak point out which tooth. So it's okay, kita pun ambil lah gambar. Apa yang kita nampak, ada gigi geraham pertama, gigi angah dengan geraham bongsu. Gigi geraham pertama dia ni ada amalgam filling yang zaman lama dah. Gigi geraham kedua ni saya nampak ada satu masalah which is macam ada crack line. Yang ni lah yang saya tunjuk tadi ni. So kita buatlah test pada gigi dia ni. Satu saya ketuk. Okay, biasalah tu kan kalau korang pergi klinik gigi mesti doktor test untuk ketuk-ketuk gigi tu. Yang kedua, saya gunakan test sejuk untuk tahu dia punya saraf ni still hidup ke tak dan saraf dia masih responsif terhadap test tu. Dan yang ketiga, saya gunakan tooth sleuth, satu alat untuk cek gigitan, dan daripada situ baru dia boleh detect itulah gigi yang sakit doktor, which is geraham angah ni tadi. So bila dia gigit benda alah tu, barulah dia rasa okey doktor, gigi ni yang sakit. Yang ni bila gigit tak sakit pun. Macam tu. Simptom-simptom dia tu memang dah crack, dan kalau gigi crack macam ni, biasanya kita advise untuk buat onlay ataupun cabut. Onlay tu pun kita akan cari dulu crack tu sampai ke level mana. Kalau tak berjaya juga, barulah cabut. Untuk gigi crack memang sadly to say tak ada option lain dah. Even buat root canal pun bukannya masalah dia pada nerve dia, tapi pada struktur luar gigi tu sendiri yang membuatkan dah tak possible untuk dipertahankan. So akhirnya patient memilih untuk cabut, dan alhamdulillah dia rasa sangat happy sebab masalah dia yang dah 2 tahun lebih menghantui dia tu, akhirnya dia jumpa jawapan dan selesai. So, gigi retak masih boleh dicabut dan boleh gembira lepas tu. Tapi kalau hati retak, macam mana? Tolong komen cara nak heal hati yang retak.